Surprise! Best tak? Kalau tuan-tuan dan puan nak hadiahkan orang tersayang kereta baru dengan range harga bawah RM50,000 tuan-tuan dan puan. Anda boleh bagi hadiah kepada wife, anak, adik, ayah dan mak anda tuan-tuan dan puan, kereta yang baharu, desain luaran yang baru, teknologi yang baru. Jom kita tengok lebih mendalam. Untuk interior dia tuan-tuan dan puan memang dah totally baharu. Kalau anda boleh nampak dalamannya semua nampak moden dan juga lagi luas dan selesa. Didatangkan dengan sistem infotainment yang bersambung 7 inci dan juga 9 inci dan juga didatangkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto Wireless yang dinanti-nantikan oleh para peminat Proton sekalian. Okey, dalam ni juga ada semua sistem keselamatan yang lagi canggih daripada sebelum ni. Jom kita tengok belakang pula. Okey tuan-tuan dan puan, untuk seat bahagian belakang Proton tidak kompromi untuk the all new Saga. Sebab apa? Anda boleh dapat ruang kaki yang lagi besar dan luas. Okey, bahagian headrest pun masih lagi ada ruang untuk saya berketinggian 165 meter. Jadi kalau kita tengok, dia tidak kompromi, depan selesa, belakang selesa, semua all-win dengan harga yang amat berbaloi. Desain bahagian belakang the all new Saga pun dah terbaru dan lagi cantik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita buka tengok ruang boot space dia pun 420 liter. Memang praktikal dan juga efisien untuk anda dengan harga bawah RM50,000 tuan-tuan dan puan. Kalau kita tutup boot pun lagi nampak style. Sebab apa? Ada rear tail light bar untuk spek premium the all new Saga. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan buang masa, jangan tunggu lagi. Datang ke Anggrek Motor Senai. Tim kami ready untuk assist anda. Saya Hafiz, sehingga kita berjumpa lagi. Ciao.